Baiklah, hai semua. Mulanya Mulanya UBBM tingkatan 5. Jadi saya kat surau sekarang. Saya bosan duduk dekat Kuala lama-lama. Saya hanya mencari inspirasi. Saya silang 3, jadi saya boleh lengahkan masa. Saya tengah breakout sekarang. Kita ada GDS tak? Kita tengah rehat ke sekarang? Tak, tak. Kita palet. Kau buat apa ni? Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nani Nur Kawidat. Perkenalkan rakan-rakan saya, Aira Farhana, Alia Natasha dan Kasrina Marsha. Baiklah, pada hari ini kami akan membincangkan tentang usaha-usaha yang boleh dilakukan bagi menggalakkan golongan generasi muda untuk menceburi bidang pertanian. Dasar-dasar ini sama sendiri. Misalnya, golongan remaja memandang enteng dengan bidang pertanian. Pada pendapat saya, antara usaha yang boleh dilakukan bagi pihak sekolah untuk usaha yang harus diberi perhatian untuk menyemarakkan bidang pertanian dalam diri golongan generasi muda adalah dengan pihak sekolah boleh mengadakan memberi pendidikan awal yang berkaitan dengan bidang pertanian di peringkat sekolah. Hal ini demikian kerana tanpa pendidikan, ilmu pengetahuan dan pendedahan awal tentang bidang pertanian, generasi muda akan kurang pengetahuan tentang kepentingan bidang pertanian. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh mengadakan bengkel, seminar maupun ceramah pendidikan yang berkaitan dengan bidang pertanian untuk menyemarakkan semangat golongan generasi muda menceburi bidang pertanian. Bak kata pepatah, ilmu pelita hidup. Maka, jelaslah di sini bahawa usaha ini adalah signifikan bagi memastikan generasi muda untuk menceburi bidang pertanian yang mampu memajukan ekonomi negara. Seterusnya, saya serahkan perbincangan kepada Aira Farhana. Saya amat berminat dengan pendapat saudari sebentar tadi. Pada pendapat saya pula, antara cara untuk menggalakkan golongan belia untuk menceburi bidang pertanian ialah meningkatkan fasiliti bidang pertanian seperti menggunakan Teknologi terkini. Kau dah cakap pasal drone kan? Kau mesti cakap pasal drone kan? Tak. Aku cakap ni sekolah supaya ni dia cakap pasal golongan remaja untuk tertarik dengan pertanian. Okey, pihak ibu bapa boleh mendedahkan anak-anak tentang manfaat-manfaat pertanian. Sebagai contoh, ibu bapa boleh memberitahu anak-anak bahawa dengan bertani mereka dapat menghasilkan sayur-sayuran dan tanaman mereka sendiri. Kesannya, mereka dapat memastikan kualiti sayuran dan hasil tanaman mereka itu sihat dan juga selamat untuk dimakan kerana mereka sendiri yang menanam sayuran dan tanamannya itu. Kesimpulannya, ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk menggalakkan para remaja dalam menceburi bidang pertanian. Terima kasih kepada saudari Alia. Selain daripada idea-idea yang diberikan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi, apa tajuk? Usaha untuk menceburi dalam bidang keusahawanan ni ialah pihak kerajaan perlulah menggerakkan kesedaran kepada masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana tanpa kesedaran, usaha-usaha yang dilakukan hanya sia-sia. Bab kata lidah pendeta, bagi mencurahkan air ke daun keladi. Sebagai langkah pelaksanaan, pihak kerajaan boleh menggerakkan program kesedaran melalui pelbagai cara kepada masyarakat. Sebagai contoh, melalui media sosial dan poster-poster yang... Tadi waktu dia masuk, dia kata susah. Individu okey, kumpulan susah. Ibu kata kumpulan macam taik lah. Kalau semalam aku rasa individu. Baiklah, terima kasih kepada Kasrina Marsha kerana sudah memberi pendapat yang bernas. Seterusnya, pada hemat saya pula,
Usaha yang boleh dilakukan bagi pihak sekolah untuk membangkitkan semangat para pelajar dalam menceburi bidang pertanian adalah dengan pihak sekolah boleh mengadakan persatuan sains pertanian bagi meningkatkan semangat pelajar untuk menceburi bidang pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Nani Nur Kawidat. Kenalkan rakan-rakan saya, Nur Aira Farhana, Nur Alia Natasha dan Kasrina Marsha. Baiklah, pada hari ini kami akan membincangkan tentang faktor keruntuhan institusi kekeluargaan. Misalnya, saya, antara faktor berlakunya keruntuhan rumah tangga adalah kurangnya didikan agama dalam institusi kekeluargaan. Hal ini dikatakan demikian kerana tanpa didikan agama yang kuat serta nilai-nilai moral, Hari tu aku pinjam sejadah kau. Tak nak pinjam lagi. ahli keluarga maupun pasangan suami isteri mungkin akan berada dalam kejahilan. Sebagai contoh, tanpa didikan agama, nilai-nilai kesetiaan, kejujuran maupun ketulusan akan kurang dilahirkan dalam diri ahli keluarga maupun pasangan yang baru berkahwin. Malahan ia akan menyebabkan tercetusnya perbalahan serta persalahfahaman dalam institusi kekeluargaan. Bak kata pepatah, di mana tumpah kuahnya kalau tidak ke nasi. Maka, tegaslah di sini bahawa ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak dengan memberi didikan agama yang kuat serta nilai-nilai moral bagi membendung masalah keruntuhan rumah tangga serta dapat menjamin kebahagiaan institusi rumah tangga. Jadinya, tibalah masanya untuk Takut. Nak alam menyelupa kasar biarlah sampai ke pangkal lengan. Itu kita dah sampai ke garis sampai nak naik. Belum sampai lagi. Jadi kita baru nak mula ni. Takut. alang menyelupa. Baru selesai ujian bertutur. Soalan Natasha, sila komen. Sila komen ujian bertutur anda. Pada pendapat saya, saya tidak akan lagi menjadi seorang petutur. Saya ingin menjadi pentaksir sahaja. Pada pendapat saya, begitu juga. Saya mengatakan bahawa sokongan kepada kami dan mengundi kami sehingga kami sampai ke peringkat ini. Terima kasih lah ya. dalam memimpin kamu semua. Aduh, tak boleh lah, buruk. Dia sebab dia fake. Tadi gelas dia tak nampak macam. Kita Yasminan. Dia